Sekali beli RM58,000. Siap dapat hadiah jewelry box 5 tingkat lagi. Kisah emas part 15. Macam tak percaya, tapi kena percaya. Ada seorang akak ni datang ke kedai kami beli rantai leher boba disco ni. Tapi kisah dia bukan sesimpel itu. Hari sebelum tu dia datang pick up barang yang dia order daripada live TikTok kami. Dia ambil rantai tangan bunga. Lepas tu dia tambah lagi satu rantai tangan Marisa 2 layer berat dalam 20 gram. Dan dia tambah lagi cincin seberat 4 gram. Tapi maafkan saya sebab saya tak sempat nak record video pada masa tu. Kemudian keesokan harinya akak ni datang nak try in emas lamanya, nak ambil rantai leher boba disco yang baru ni. Jumlah harga sekali cincin sebab dia ada tambah lagi satu cincin ialah sebanyak RM58,981. Tapi dia hanya bayar RM34,000 sahaja sebab dia ada trade in emas lama. Jadi kami bagi hadiah jewelry box eksklusif 5 tingkat ni. Setiap tingkat ada tempat simpanan barang kemas yang berbeza dan unik. Tapi belum habis lagi. Keesokan harinya pula akak ni datang beli gold bar 50 gram bernilai anggaran dalam RM32,000 lebih macam tu. Saya pun tak apa nak ingat. Tapi yang tu dia bayar cash lah. Dia ada trade in. Tapi ada cerita baru. Dah siap bayar gold bar, masa itulah akak ni pilih 2 rantai tangan pre-love yang cantik ni. Tetapi rantai tangan ni kena pergi potong dulu. Tangannya kecil. Untuk kisah ni anda perlu tunggu untuk part yang seterusnya sebab panjang sangat. Tak sabarnya. Dekat RM100,000 akak ni beli dalam masa beberapa hari. Tunggulah part seterusnya.